ku rindui semangat bubahaman bersama Mat Kilap. Saya ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang yang memegang portfolio perpaduan kebajikan masyarakat haiwan wanita dan keluarga Negeri Pahang, dan saya juga adalah pengurusi Majlis Kebudayaan Negeri Pahang. Okey, persatuan anak-anak kaya ni bagi saya sebuah persatuan yang sangat unik, ya, kerana Abang Man Kayan dia berjaya membudayakan bukan sahaja keluarga dia sendiri, isteri dia, anak-anak dia, tetapi ramai lagi kan masyarakat sekeliling, aktivis-aktivis budaya yang lain bernaung di bawah persatuan anak-anak kaya. Dan keistimewaannya dia mendidik anak-anak kaya ni daripada seawal usia kan, daripada cucu dia sendiri, daripada baby ya, sehingga yang sekolah rendah, yang remaja. Jadi dengan sendirinya dia menyerapkan kesenian tu kepada mereka. Bagi saya usaha yang sebegini tak ramai orang buat lagi pada zaman sekarang ni. Usaha sebegini bagi saya mesti diberi sokongan, ya, bukan sahaja dari segi keuangan tetapi dari segi sokongan moral, khususnya di kalangan rakyat Pahang sendiri, kerana budaya ataupun seni yang diangkat oleh anak-anak kaya ini adalah seni dan warisan negeri Pahang itu sendiri, ya. Dan kalau kita tengok mereka buat busana, ya, mereka jahit sendiri busana, buat tanjak dan sebagainya, itu semua kalau kita tak bagi mereka ini sokongan, satu hari nanti seni ini akan pupus di kalangan masyarakat kita. Bismillah, seputih pagi, bunga silat, hai tari pahlawan, hai tari pahlawan, sama izin diberi di dalam gelanggang ahai berhadap-hadapan di balik pupuk angin. Anak saya Abdul Razak bin Abu Bakar, umur 74 tahun, berasal dari Kuala Lumpur, bergiat dalam bidang seni dengan Kompleks Budaya Negara, seangkatan dengan Zulkifli Zain, Tahir Amir, Uji Rashid dan sebagainya. Hinggalah sekarang balik Pahang ni saya menunjukkan sebuah kumpulan muzik asli yang diberi nama Kumpulan Muzik Asli Gemalis Sari Kuantan. Saya balik pada Diki Bismillah ni tadi, dia sebenarnya dia banyak bawa hala tujuannya kepada sang-sang pendekar di Negeri Pahang. Di Negeri Pahang kita ada banyak pendekar seperti Allahyarham Makilau, Tok Gajah, Tok Ahmad dan sebagainya lah. Jadi bila kita ambil cerita daripada situ, kita dapatlah menciptakan satu rangkap dikir yang kita adunkan dengan rebana gong dan sebagainya untuk memberi nafas lah, ya, pada dikir. Jadi kalau kita disebut sini Bismillah seputih hati, maknanya apa juga pergerakan dengan gerakan Bismillah dengan bersih hati lah. Maknanya begitu lah, dengan apa, kalau masuk ke gelanggang pula dengan minta izin, dengan apa, dia duduk dalam gelanggang tu dia berhadapan dengan pasangan dia ataupun dengan musuh gitu dan sebagainya. Mana dia punya beradabnya, kelembutannya, maknanya bersopannya, barang-barang dulu dia kata apa, musuh dan lawan tak dipinta, tak menjual kata pertama, segala yang tersurat dan tersirat dia dapat tahu dah, kias dan ibarat, ya. Tu di dalam renungan makrifat orang dulu ni buat. Jadi
itulah yang kita gabungkan, jadikan satu dikir Bismillah, khusus untuk pendekar-pendekar Melayu yang ada di mana-mana negeri di tanah Melayu.